jemaah ni makmum bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Maksud serentak tu, imam masih tak sampai huruf ra lagi. Imam baru Allah, takbir ihram ni, dia baru Allah, kita kat belakang dah Allah. Itu kira serentak lah tu. Sebab imam masih belum sebut takbir. Kalau imam dah sebut huruf ra, barulah dikira imam telah bertakbir. Imam sebut Allahu Akbar, barulah dikira imam telah bertakbir. Jadi masa tu barulah masuk waktu kita nak takbir ihram, takbir masuk sembahyang ni. Kalau serentak, tak sah sembahyang makmum, dia kena takbir balik. Dia belum masuk sembahyang lagi. Ini kena hati-hati, jangan kalut nak berlumbung untuk imam. Dia pun